ke Microsoft dan menguruskan aduan atau maklumat daripada pelanggan. Untuk setakat itu saya tiada buat Google Form atau apa-apa. Cumanya saya biasanya menerima aduan ataupun komplain daripada student, daripada WhatsApp, TikTok dan lain-lain lah. Pada beberapa isu yang saya buat tadi, macam kerja, lepas tu apa semua, apa isu yang paling besar atau perkara yang sehingga boleh menjejaskan perniagaan anda sendiri? Saya rasa untuk sekarang ni yang boleh menjejaskan bisnes saya adalah persaingan dengan company-company yang besar. Contohnya? Contoh company tu? Apakah cabaran dalam menarik dan mengekalkan pelanggan dalam barang dalam kalangan pelajar? Cabaran untuk masa sekarang ni saya rasa daripada segi marketing Gen Z lah, terutamanya TikTok. Untuk menarik pelanggan, terutamanya dalam kalangan student UMT ni, saya sentiasa membuat TikTok lah untuk bagi menyatakan kedai waktu operasi, menu yang ada di kedai saya dan selain itu lah. Saya rasa tiada cabaran sangat sebabnya ramai kalangan pekerja saya tu adalah Gen Z juga, so diorang pun memang dah mahir untuk buat TikTok lah setiap hari. Contoh, saya nak tanya, apakah masalah yang sering timbul dalam aspek kaki tangan? Urusan kaki tangan. Setakat ni urusan kaki tangan bagi saya lah, daripada segi masa dan kuantiti pekerja saya, bilangan pekerja saya. Sebenarnya tidak cukup lah sebabnya waktu operasi saya adalah daripada 12 tengah hari hingga 12 tengah malam. Jadi yang tak cukup tu adalah waktu tengah hari lah, sebabnya semua kaki tangan adalah daripada kalangan pelajar. Semuanya bekerja sebagai part-time. Apabila mereka ada kelas, itu yang menjadi masalah pada saya, kerana saya tidak cukup kaki tangan untuk siapkan semua kerja dalam satu masa. Jadi pada hari ini kami akan membentang sponsor kami hasil review bersama One Edition iaitu Pak Syu. Jadi nama saya Muhammad Ashraf. Nama saya Muhammad Taufik. Nama saya Nurhanisa. Nama saya Nurul Akilah. Untuk poin pertama, bagi masalah yang dihadapi oleh syarikat Cafe Sweet Delicious ni, dia menghadapi persaingan dari syarikat lain. Franchise besar mempunyai model yang lebih kukuh dan jenama yang sudah dikenali ramai. Jadi sebab itulah Cafe Sweet Delicious ni susah untuk melawan dengan kafe-kafe yang sudah sedia ada dekat Kolej Kediaman. Antara penyelesaian masalah yang kami cadangkan adalah dengan mengadakan promosi secara berkala, iaitu dengan mengadakan happy hour. Happy hour tu contohnya macam keluarkan satu menu yang pada masa yang lain tak ada. Dia satu menu masa tu saja. Okey, masalah yang kedua ialah kaki tangan tidak mencukupi. Kekurangan kaki tangan dia menyebabkan beban kerja meningkat dan perkhidmatannya menjadi perlahan. Seterusnya menyebabkan tahap kepuasan pelanggan menjadi menurun. Cara mengatasinya ialah menggunakan sistem pesanan ringkas, iaitu sistem pesanan tersebut dapat menghantar pesanan daripada kaunter terus ke dapur. Jadi membolehkan pesanan tersebut boleh menjadi lebih laju. Masalah lain yang dihadapi oleh Cafe Sweet Delicious ni adalah isu tapak perniagaan lama. Lokasi perniagaan yang lama
dia tak ubah. Nama perniagaan tu macam ada benda lagi yang perlu dibaiki. Penyelesaian masalah dia konsep kafe mesra belajar. Jadi isu ni buat kafe Sweet Delicious ni macam kurang pelanggan dan tak tertarik lah untuk pelanggan untuk beli makanan, ataupun dia rasa macam apa tu, kurang pelanggan, kurang menarik lah untuk jualan dekat kafe ni. Bagi isu yang ada, iaitu isu keempat, itu isu juga dalam dari pelanggan kalangan student, itu Gen Z lah. Mostly saya perasan Gen Z lebih gemar menggunakan platform media sosial. Jadi bagi cadangan kami, Kak Syu ni patut menggunakan sebanyak platform media sosial seperti TikTok untuk mempromosikan menu-menu baru serta mempromosikan lokasi kedai baru supaya dapat menarik lebih ramai lah pelanggan, sama ada dari kalangan pelajar universiti ataupun orang luar. Jadi isme yang kami dapat simpulkan setelah studi ini iaitu isme kapitalisme serta isme feminisme. Pertama sekali, isme kapitalisme ini adalah satu isme yang bukan berkaitan dengan bidang ekonomi, di mana kapitalisme menekankan pemilikan harta dan alat pengeluaran oleh individu atau khas swasta. Sistem ini bertujuan untuk membuat dua keuntungan, di mana harga barangan dan perkhidmatan ditentukan oleh pihak mereka sendiri. Namun begitu, isme kapitalisme secara langsung membuka jurang yang besar antara pihak orang miskin dan orang kaya. Seterusnya ialah isme feminisme. Feminisme juga bukan satu pemahaman yang meletakkan nilai dan martabat manusia. Feminisme meletakkan manusia sebagai fokus utama dalam kehidupan dengan menghormati hak asasi, kebebasan berfikir serta keadilan sosial. Okey, jadi kaitannya apa untuk feminisme ni dia kait dengan isu keturangan kita kerja. Sebabkan kerja Kak Syu ni merupakan dalam kalangan student, jadi tengah kerja tu biasanya dari waktu tengah hari hingga waktu petang, sebab mostly belajarnya ada kelas. Jadi Kak Syu ni perlu membuat backup planning lah, seperti menambah pekerja dalam kalangan orang luar untuk meningkatkan apa kata tu pelancaran perniagaan mereka pada waktu tengah hari hingga petang. Dan kedua pula yang kita kepilihan dia. Kedua tadi berkait rapat dengan isu persaingan dengan syarikat lain seperti Kopi, Ciumat dengan Terminat dengan kat luar UT. Okay, jadi cadangan kami, Kak Syu perlu menambah baiklah dari segi menu-menu, memperbaiki menu mereka yang lebih, bukan tanpa yang lebih orang luar minat lah. Jadi itu saja dari kita kami. Terima kasih.